Yang ni dia seram sikit. Tapi tempat pijak dia tu ada je, cuma tak pernah nampak. Selamat pagi. Hari ini kita akan melayan gunung. Bukit Kodang, bukit yang bukan gunung. Ada banyak tali sana ni. Nampak tu tadi ada. Wish. Dia tadi habis ke? Boleh tekan? Oh. Ni. Dalam. Tahu. Satu kat atas lagi. Oh, habis yang ni. Ada. Sebab tu dalam kok. Oh, ni buat tali. Nampak tak bulan? Dia atas lagi tapi sekejap lagi kita naik atas. Lepas azan sekejap lagi ni. Memang yang kat ujung tu. Lepas tu kita naik ke atas. Atas lagi masuk hutan balik. Oh, hutan balik? Oh. Macam ni? Oh. Tak macam sangat tapi hutan lah. Lepas tu banyak cabang. Dia ada banyak tempat. Okay. Kita teruskan perjalanan. Sekarang pukul 6.53. Kita start pukul 5.30. Kita start berapa tadi? Pukul 6 lah. Dekat-dekat yang tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Dekat-dekat pukul 6 macam tu kita start. Cuaca okey, baik. Mantap. Kanan. Gila tak cam lah waktu macam ni. Tapi memang tak tahu nak cam kat jalan ni. Saya tengok balik. Kau ni kot. Try kau ni. Ada lagi lah. Macam lorong. Dia ada. Sebab dia ada 2-3 tempat. Atas ni. 3 tempat, 4 tempat. Oh, aku Oh, ni pun dah. Oh, ni tapi tak ada ni. Oh, ni. Oh, dia pula. Ni tempat nak melepas boleh ni. Cari lorong bawah. Tu tak jam lah. Kalau nak tidur sini boleh tidur ni. Dia letak atas ni. Ikut ni. Ni ikut ni. Ni ada tempat. Kau ikut ni lah. Kiri ni kot. Ikut ni kot. Sini ikut ni kot. Kita tengok.
Ya, kawasan ni lah. Sini tempat lain sunrise. Boleh juga, kita boleh temu juga kat ni. Lebih susah sikit lah. Okay, sini lah tempatnya. Sampai. Ya. Okay, kita dah sudah sampai. Sini lah tempatnya. Tu kita masuk. Jalan kita masuk tadi. Jadi kita tunggu matahari je. Cute kan? Okay. Sejuk lah. Seronok angin sini. Kabut lah lagi dah. Oh, cantik lah timing kita main tu. Kena gaya bajet masa. Pukul 7. Cantik lah pukul 7 sini. Boleh? Betul? Angin ni seronok. Selamat pagi orang Kedah. Selamat bekerja orang Kedah. Tarik nafas dalam, embun pagi jatuh pelan, jejak kaki di tanah, semua bebanku tinggal di belakang. Aku naik pelan, tas kecil di pundak, jalan tanah licin tapi hati tetap tegak. Di kota kepala penuh angka dan jadwal, di sini cuma suara daun, batin terasa netral. Batu-batu jadi pijak, jurang kosong di samping, degup jantung ngetuk ritme, rasa takut ikut kering, peluh turun di dahi, tapi hati malah dingin. Angin lewat bawa pesan, kamu masih lari ke puncak, tinggalkan resah, semua masalah menguap di jarak. Tenang ku pandang garis-garis awan, indahnya alam jadi jawaban. Lari ke puncak, bukan ku menyerah, cuma butuh ruang buat dengar diri sendiri. Saat ku berdiri di atas jurang yang hijau, ternyata damai itu sederhana, tak perlu banyak soal. Selfie kan? Selfie dulu. Tak selfie siap kena video. Video lah. Video. Oh, shit. Hari ni kita bersama orang baru. Panggil dia Chris Bennett. Oh ya, dia yang sebut tu ni. Kita dah tengok. Oh, dia Oh, tengok dah. Kaki ayam. Dia buang tu kasut. Ya. Satu tempat lagi kat sini.
Seorang? Ya, seorang. Oh. Sampai berapa? Ha? Sampai berapa? Baru sampai. Baru sampai? Naik berapa start? Weh, 7.10 hari. Oh. Bangun mai. Malam ni. Ingat lagi kita naik perlahan, nafas penat tapi hati ringan. Kau hulur tangan jom sikit lagi, aku fikir cuma kawan temani. Baju sejuk kau pinjamkan aku, katamu nanti senang sakit baru tahu. Aku senyum buat tak faham, rupa-rupanya itu satu pengakuan. Terlalu yakin, terlalu tenang, sampai tak dengar degup kau waktu itu. Sekarang aku cuma pandang dari jauh, kau genggam tangan yang lain. Aku beku, sudah terlambat di puncak itu. Baru aku nampak siapa kau di mataku. Dulu kau tunggu aku sedar, sekarang aku yang tenggelam dalam penyesalan besar. Sudah terlambat kau milik dia, aku cuma bayang dalam cerita lama. Kini ku lihat kau ketawa, tapi dalam hati aku runtuh semula. Ingat sunrise, belakang awan, kita duduk rapat tapi hati aku beku kawan. Kau gelak, bahu kau sentuh lengan, aku ubah topik pura-pura tak faham pesan. Betul, aku pengecut tak mengaku, konon sabar tapi masa terus berlalu. Lepas turun gunung kau makin senyap, rupanya kau dah letak harapanku dalam kotak simpan rapat. Sekarang scroll layar nampak kau dengan dia, baca caption manis aku senyum dengan sia-sia. Semoga bahagia tulis jari hati terbakar, sebab aku tahu itu doa yang buat aku makin tercalar. Terlalu lambat baru terasa semua petanda kau, aku biar saja. Sekarang aku cuma doa, moga senyum kau kekal walau bukan dengan aku. Okey, sekali lagi. Kenapa hari ni? Tadi rekod dah tapi bateri mic habis. Okey, Kau mencibai tapi. okey, jadi kita dengar sekali lagi apa nasihat member. Apa dah kita? Dia cakap apa tadi? Apa? Boleh lah nak try mai. Okey dah sini. Boleh mandi pun, mandi wajib. Mana wajib eh? Semua lengkap. Yes. Yeah. Yang ni dia seram sikit. Tapi tempat pijak dia tu ada je, cuma tak apa nampak. Ikut ni sini. Yes. Begitulah cara-cara. Ya, dah panas. Oh, dah start ramai. Hijau. Sekarang pukul, dekat pukul 9 dah rupanya. Tak lama kau kat sini. Cepat. Kalau hujan ni, ini memang tempat yang ni lah. Memang nice lah tempat ni kalau hujan. Ya. Minta maaf baju Mediquik terpaksa kotor.
Betul-betul ngangam. Betul-betul muat-muat tak boleh nak tongkat dagu. Tak boleh ni. Tak lepas. Tak lepas. Sangkut. Oh, sini lepas. Sini tak boleh. Dalam ni. Oh, okey. Tempat paling negara ni ramai sini. Oh, ramai. Sangat ramai. Time ni memang ramai. Kita naik pun sikit-sikit gitu kan. Ya, ni pot paling mahal. Pot paling mahal sini ya. Pot paling mahal. Siapa yang naik mesti kat sini ya. Tak bergambar sini tak sah lah. Siapa main sini. Sebab sini nampak view kan. Tapi waktu ni tu lah matahari sana. Tak best. Dia kena petang. Sudah terlambat di puncak itu, baru aku nampak siapa kau di mataku. Dulu kau tunggu aku sedar, sekarang aku yang tenggelam dalam penyesalan besar. Sudah terlambat kau milik dia, aku cuma bayang dalam cerita lama. Kini ku Apa? Emelza. Ni apa? Apa ni? Azhar. Siapa pula Azhar? Azhar ke Azhar? Macam D pun ada. Azhar mana pula ni? Ingat style lah. Oh, ada lagi nama. Oh, ingat style. Ha? Haris. Ni Haris. Oh, tak ada. Mantap macam memang mantap. Juga. Okay, kita dah sampai ke Tanggong. Okay, mari tengok sikit. Nampak tak? Malam tadi tak nampak. Nampak lambat tu. Dia nak tayak di situ. Baling. Balingnya tu, confirm lah. Wish, dia tunggu ni juga. Wow, dahsyat ni tu. Ya. Oh, dah rekam. Sempat rekam. Ush. Ya. Wah. Tak seronok lagi. Keadaan macam ni. Semua. Jadi sepuluh betul lah. Nafas pun jadi bau taik kelawat pula kan. Kaju. Betul saya kenal. Kau dah. Kau dah. Sebab muka ni macam kenal. Ambil rekod ya, buat bukti kan. Kalau kau biasa tanya nanti. Hello, ayu lah. Dia mengenal kau. Ya. Why? Come on, Ara, come on. Oh. Okey, sikit lagi kita. Tengok cara dia macam mana. Dia betul-betul turun. Betul-betul turun lah. Ni kalau hujan, licin ni
pasang. Ya, akhirnya kita dah sampai. Ramai gila bang. Ramai tak ramai? Banyak itu. Sini kalau nak naik main lawan. Lewat ramai. Hari Minggu pula memang ramai. Ni tempat bayar parking. Bayar RM3. Tak naik sini. Belakang ni. Okey, sampai di sini saja untuk video kita untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Ramai-ramai. Terima kasih. Sudah terlambat di puncak itu.